Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat. Mungkin kita tak boleh nak buat semua benda, tapi sekurang-kurangnya ada sesuatu yang kita boleh sumbangkan untuk masyarakat, untuk agama ini. Kita tanya diri kita, apa yang kita boleh buat? Mungkin kita tak kaya, jadi kita tak boleh nak sedekah dalam bentuk duit. Kita tak boleh nak sedekah dalam bentuk harta. Tapi apa yang kita ada kudrat, kita ada buah fikiran, mungkin kita ada kepakaran, mungkin kita ada ilmu. Jadi apa yang ada pada diri kita, kita gunakanlah, kita manfaatkanlah untuk anak bangsa kita, untuk umat ini, untuk agama ini. Tak semua benda kita perlukan duit. Ya, betul, semua benda perlukan duit, tapi sekurang-kurangnya kita kena tahu kerja sukarelawan adalah salah satu platform yang membuatkan kita akan faham suka, rela dan lawan. Bermaksud kita suka apa yang kita buat, kita rela hati buat apa yang kita sedang buat, dan kita lawan nafsu yang ada dalam diri kita untuk bersenang-senang. Kita keluar daripada zon selesa, kita masuk ke dalam sesuatu keadaan yang mana kita dapat belajar banyak perkara, kita dapat membantu mereka yang memerlukan. Salah satu usaha yang kami lakukan adalah dengan menjadi fasilitator bagi membantu mana-mana sekolah maupun mana-mana rumah-rumah anak yatim ataupun mana-mana madrasah yang memerlukan khidmat program-program seperti kem kepimpinan, kem anak soleh, kem solat dan sebagainya. Kita tahu ada adik-adik kita, para sukarelawan yang belajar di universiti, yang belajar di kolej-kolej, mereka mempunyai peluang untuk menyumbangkan sesuatu kepada adik-adik mereka yang lain. Dengan ilmu yang mereka ada, dengan soft skill yang mereka ada, mereka boleh manfaatkan di tempat yang betul. Jadi di sini kita memberi peluang kepada para pelajar universiti khususnya untuk mereka mengasah segala kemahiran yang ada pada mereka, bakat yang mereka ada, mereka salurkan kepada perkara-perkara yang baik. Contohnya seperti program yang dilaksanakan di sekolah ini. Dunia sukarelawan banyak mendidik kita. Dunia sukarelawan banyak membentuk kepribadian diri seseorang. Tak percaya? Jangan percaya. Anda sertai saja dan anda akan lihat bagaimana anda akan merasa betapa bahagianya, dan anda akan sedar bahawa rupa-rupanya aku sangkakan selama ni nak buat baik kena ada duit, nak buat baik kena ada harta baru boleh buat baik. Tanpa kita sedar, dengan minima kepandaian, minima keuangan yang kita ada pun, kita masih lagi boleh membantu orang lain. Masya Allah, hebatnya Allah, hebatnya agama kita yang mendidik kita untuk melakukan ihsan kepada orang lain. Adik-adik kita yang duduk di rumah anak yatim, yang duduk di madrasah tahfiz, mereka bukan semuanya datang daripada keluarga yang sempurna seperti kita juga. Mungkin kita lebih dewasa daripada mereka, dan kita melihat mereka adalah sebagai adik-adik kita, mungkin sebagai anak-anak. Jadi kita dapat menyelami perasaan mereka, dapat menyelami jiwa mereka apabila kita berada dalam dunia sukarelawan ni. Bukan sahaja kita sekadar memberi, bahkan kita juga menerima bahagia yang mereka kongsikan kepada kita. Hati mereka ikhlas menerima kita semua, para sukarelawan. Jom kita bantu mereka.